syab'i wa ja'ala fi syib'i al-jahla wal ma'siyata. Berkata Asy-Syekhul Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, yaqulu, dia kata, miftahud dunya asy-syib'u, kunci dunia ialah kenyang. Wa miftahul akhirati al-ju'u, sementara kunci kepada akhirat ialah lapar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang nak dibukakan pintu akhirat, maka dia hendaklah menyedikitkan makan. Siapa-siapa yang menjadikan kelaziman dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenyang, maka akan terbuka kepadanya pintu-pintu dunia. Contoh, orang ni suka makan. Bila dia suka makan, dia akan tanya, kotokan di mana sedap? Laksa di mana sedap? Bihun sup di mana sedap? Jadi akhirnya dia tahu kedai itu sedap, kedai itu sedap, tu tak sedap. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan akan dibukakan kepada dia pintu-pintu dunia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, apa kesan dibuka pintu-pintu dunia ni? Hati kita mati. Seperti mana ibaratnya nyamuk. Nyamuk ni bila dia perut dia kosong, dia boleh hidup. Tapi jangan sampai perutnya penuh. Bila perut dia penuh, dia akan mati. Sekalipun dia hisap darah orang, masalah senamak, tak ada siapa sampak dia pun, dia akan mati. Tapi selagi mana dia perut dia kosong, dia boleh hidup. Maka begitulah umpamanya kita.